Hari ni aku dekat Pizza Sungai Klang. Katanya pizza dekat sini diorang masak guna kayu arang. Masak dia sekejap je, 2 minit je. Paling best selling mana bang? Selalunya dendeng lah. Oh, dendeng ibu ni bang. Betul. Kita tebal dulu first. Dia dah proving almost one day lah. Bagi dia menggambar cantik. Oh boleh dia gambar cantik. Tak sos merah. Sos tomato ni. Special pizza kita pakai daging dendeng. Ni daging dendeng. Bukan kayu raming ni bang? Bukan. Sayur lah. So kita pakai bawang Holland, capsicum. Cheese, kita pakai cheese mozzarella lah. Last kita letak cili merah. Bagi dia nampak warna tu naik lah. Special ni dia bakar guna kayu arang. Main suhu lah. Kalau macam ni dia boleh suhu tinggi semua. Lagi cepat lah masak. Dalam 1 minit, 2 minit macam tu je. Pizza dendeng ibu dah siap. Wow, besar juga bang. Okey, ni dia pizza masak guna oven kayu arang. Boleh tahan besar. Dia punya topping pun banyak. Masak dia sekejap je, 2 minit je. Nak makan pizza cepat boleh order kat sini. Banyak juga dendeng dia letak ni weh. So kita rasa sikit dendeng dia. Empuk. Tak pedas sangat. Budak-budak pun boleh makan. Dia ada rasa smoky dia tau. Bau-bau asap dia tu. Lagi juicy. Apapun, jom kita.